Dan terima kasih juga kepada Yang Terhormat termasuk Raja Kecik Bangsu daripada Perak dan juga pengasas Ayanda Datuk Mak Ngani dan juga Datin Ayub. Ya, saya kenal dia memang secara tak sengaja. Saya kenal dia rupa, selepas tu menjadi kawan baik. Terima kasih Datin kerana banyak membantu saya, insyaAllah. Okey, saya nak bercerita pasal rendang tok ni. Rendang tok asal daripada Perak. Betul, Tengku. Kenapa dia panggil rendang tok? Sebenarnya bukan rendang tua, sebab nak buatnya tu lama sehingga mengantuk. Dia gunakan api bakar, gunakan api kayu, slow masak sampai mengantuk, tu jadikan rendang tok. Dan rempah-rempahnya kita adunkan sendiri dengan cara tersendiri. Kita sangaikan rempah-rempah tu dan kita olahkan untuk masuk rendang tok. Sebab tu rendang tok tak perlu kita retort. Sebabnya kalau kita masak dengan hati yang ikhlas, dengan penuh curahan kasih sayang, dia akan lama tahannya. Okey, nanti selepas ni boleh apa ni. Tapi untuk hari ini kami menyediakan rendang Singapura. Hari ini rendang Singapura. Sebab orang yang masaknya adalah kawan saya, Chef Zaidah. Dia berasal daripada Singapura. Okey, nanti kita rasa. Dan untuk rendang tok ni, dan untuk warisan Perak, warisan di Radio Perak, kami akan lancar selepas ini. Saya bersama dengan sahabat baik saya, sahabat lama saya, dengan Datuk Hassan dan Tuan Haji Jemain. Kami bertiga akan bersama dengan bantuan daripada NGO Kerabat Diraja Perak, dan kami akan sebarkan benda ini ke seluruh Malaysia dan ke seluruh dunia, insyaAllah. Amin.